Facilitator, barisan ibu bapa dan peserta kem motivasi madani yang disayangi. Okey, sihat semua? Okey, baiklah, alhamdulillah. Okey, telah berlangsungnya selama 2 hari iaitu 24 hingga 25 Oktober 2025 kem motivasi Sahsiah Madani di bawah unit Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 5 di Bapak Training Center. Sebelum kita memulakan program, sukacita ingin saya minta ibu bapa dan juga peserta untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Penyair dari Gunung. Okey, semua berdiri. Okey, kena nyanyi dengan semangat. Biar ibu bapa awak dengar. Awak dah hafal lagu ni. Kat rumah pun nanti boleh nyanyi. Nyanyi betul last. Bani nyanyi kat rumah Apa malas? Nak balik. Okey. Aku nak dengar. Nyanyilah. Ready? Ready. Pada apa sekarang? Baik. Okey. Terima kasih diucapkan. Okey, silakan duduk. Sila duduk. Baiklah, sepanjang 2 hari program yang telah berlangsung pada 24 dan 25 hari bulan Oktober yang lalu, saya nampak perubahan anak-anak yang sangat positif. Betul? Okey, alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa lagi, pihak kami menjemput Tuan Huridin bin Samuri untuk membuat rumusan sepanjang 2 hari program. Dipersilakan Tuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih acara majlis Cikgu Hana yang saya kasihi, sahabat saya Tok Musa yang merupakan pengurusi kampung Pari Haji Nur, yang berbahagia, yang berusaha Ham, Cikgu Rashid, Cikgu Razli apa? Cikgu Razi dan Cikgu Haslamiyah. Minta maaf kadang-kadang nama tu terlupa. Ibu bapa yang saya hormati dan anak-anak semua yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Penuh nama disebut. Baik, terima kasih. Anak-anak panggil saya secara kebetulan dekat sini Coach GM. Dia tahu lah kalau bertanya anak ni GM tu maksudnya apa. Oh, Grandmaster. Okey, baik, bagus. Baik, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang memberi kepercayaan kepada sekolah, dan sekolah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengendalikan anak anda bermula daripada semalam 7.30 sehingga sekarang ni 11. Dan apa yang saya nak katakan kepada anda semua, anak-anak anda adalah anak-anak cemerlang. Itu saya tak dapat nafikan. Anak-anak anda adalah anak cemerlang. Bagi tepukan. Ya, betul. Pada perintah asalnya memang agak sedikit anak-anak nakal. Tapi akhirnya di hujung program saya dapati mereka adalah orang yang paling taat dengan arahan. Dan mereka sering membantu membersihkan, solatnya tak tinggal dan sebagainya. Sebab itu saya yakin dan saya nak anak-anak supaya bawa budaya ini terus sampai bila-bila. Namun begitu, anak-anak ini perlukan sokongan yang sangat padu daripada ibu bapa. Sentuhan kasih sayang mereka perlukan daripada anda semua. Jangan abaikan kerana mereka adalah aset negara. Mereka adalah masa depan kita. Kalau kita mungkin tak lama lagi akan pergi berjumpa ilahi, tetapi mereka yang bakal menyambung apa yang kita tinggalkan. Jangan rosakkan mereka. Disconnected. Jangan rosakkan mereka. Connected. Berikan mereka peluang untuk mencapai kejayaan. Dan anda adalah merupakan penyuluh kepada jalan mana yang dia nak tuju. Jelaskan pada mereka matlamat. Saya berpuas hati dengan pencapaian mereka. Daripada awal program sampai pada akhir program, saya sangat berpuas hati. Dan sekali lagi, anak-anak, anda yakinlah, anda semua adalah anak-anak yang cemerlang. Anda semua adalah anak-anak yang hebat. Bagi tepukan pada diri anda sendiri sekarang. Baik, sekali lagi ribuan terima kasih Cikgu, ribuan terima kasih kepada ketua yang sudi bersama, cikgu-cikgu lain yang sentiasa memberikan sokongan, dan insyaAllah di lain masa, panjang umur, kita berjumpa lagi dengan modul yang lebih baik dan lebih mendidik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas ucapan dan juga rumusan sepanjang 2 hari program yang telah berlangsung. Disconnected. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, pihak kami menjemput Ketua Kampung Pari Haji Nur, Tuan Haji Musa bin Salimin untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah, saya dengar tadi panggilan GM ke apa itu ni, Haji Hurudin, bersama-sama dengan keluarga. Yang saya hormati Cikgu Rashid, apa dipanggil, saya pun dah lama tak sekolah ni, panggil Cikgu Ham, guru-guru yang ada, ibu ayah serta adik-adik yang ada di hadapan saya ni, seramai dimaklumkan kat saya ada lebih kurang 20 orang. Syukur ke Subhanahu Wa Taala, yang mana
dimaklumkan kepada saya pada pagi ini selepas ni bersurai adik-adik. Jadi kalau saya perhatikan daripada semalam, daripada pendaftaran saya tengok daripada jauh je sehingga pagi ni jam lebih kurang pukul 11.18 ni. Jadi saya ada terpandang lah aktiviti yang telah pun diuruskan oleh GM ni yang saya nampak dia daripada pagi lepas pendaftaran tu, saya dengar daripada rumah saya tu hujung macam-macam. Dan saya perhatikan adik-adik ni petang semalam ada ramai-ramai pergi kat surau sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib tu dia orang mungkin GM dia bawa balik ke sini untuk program seterusnya, saya pun kurang pasti. Pagi tadi saya perhatikan depan rumah saya je, cuma saya tak timbul kat jambatan tu. Betul tak? Ni GM saya tengok tak apa ke gitu ni. Saya telah pun diberitahu dengan Haji Yurudin ni, besok pukul 11 jangan lupa datang. Tak apa, saya pun tak tahu dah. Saya pun datang lah. Ni pun ditelefon dulu ni tadi. Jadi pendekkan cerita, syukur kepada Subhanahu Wa Taala, saya ucapkanlah kepada Haji Yurudin ni sekeluarga yang mana dapatlah membantu kepada ni yang cikgu anak murid daripada sekolah Batu 5 cikgu betul cikgu Rasid Jadi adik-adik saya pun tidak nampak apa yang GM ajarkan apa ke begini program-program. Jadi saya harapkanlah kepada anak-anak yang ada ni selepas ni adik-adik dengarlah apa yang telah diserapkan kepada adik-adik. Kalau kat rumah tu dengar cakap ibu ayah, kalau kat sekolah tu dengar ucap apa percakapan daripada cikgu tu, suruh belajar, suruh buat kerja rumah, selesaikan. InsyaAllah apa yang tadi GM maklumkan ni, adik adalah mungkin penyuluh negara, penyuluh negara. Saya pun tak ada apa pun sebenarnya nak cakap kat sini, panjang-panjang lebar ni. Itulah ni Cik Rudin, saya ucapkan ribuan terima kasih, dan adik gunakanlah sebaik mungkin selepas ni. Ibu ayah kata orang kat rumah jangan suka melawan. Kalau maghrib duduk kayu basikal, kalau duduk kat taman ke apa kan. Lepas ni adik-adik pergilah yang mana sepatutnya, pergi kat surau, lepas tu balik ke apa ke gitu ni, buat kerja-kerja sekolah kan. Saya dah lama tak ada anak kecil, saya dah lupa lah pergi ni. Saya harapkan. Jadi untuk tidak melengahkan lagi, krono ni hari harus ngomong kan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri satu tepukan yang gemuruh. Baiklah.